Hari tu aku pergi Sephora. Aku minta sample foundation Anastasia punya. Sebab ramai kata that one is best. House Lab also best, tapi the packaging is not okay. Sebab dah banyak case leaking. So I don't want take that kind of risiko. So aku just cari, orang cakap this one is good, so why not kita try. So aku dah lama tak ada foundation. Last aku beli foundation 2019, before COVID, yang Makeup Forever. Last aku beli foundation is this one. So 2019, sekarang dah 2006. Berapa lama. So aku macam, you know, masa time formula ni kan tak ada yang waterproof, sweatproof, yada. Dan sekarang kan lagi advance. So maksudnya macam lagi baru punya, lagi macam-macam dia punya formula kan. So that's why aku try this one. Aku SE tu kasi 4W. So tak tahu plan nak pergi mana untuk pakai, sebab tak ada plan untuk merayap lagi. But mana kita merayap, I want to try this one. See, this one still have lagi. Aku still pakai dia lagi, tapi aku pakai dia time raya, you know. So aku just nak try a new foundation. Memula masa time raya hari tu planning nak beli House Lab, tapi sebab ramai yang viral ke House Lab best. Lepas tu bila raya hari tu, diorang post packaging tumpah. So aku macam, oh thanks, aku tak nak ambil. So aku tahu risiko dia untuk tumpah kalau aku bawa pergi jalan, aka balik kampung Limau. So yeah, nope. Oh, by the way, kakak usul ambil sampel, tapi dia dah pakai dulu on Awish punya rumah raya punya dekat sekolah. Masa time dia pakai tu, it's very smooth. Lepas tu dia macam cantik, terletak elok je. Masa time tu kakak make up sendiri tau. Aku tak make upkan dia sebab aku buta. As usual lah, aku memang kaki membuta apa. So bila aku tengok dia pakai, dia kira lagi berpeluh, dia macam lagi cantik lah. Aku rasa macam worth it lah untuk kita purchase this one. Aku tak sabar nak try this one. If best, I want to purchase it. Let's go kumpul duit, sebab harga dia is 244. Quite expensive. Last aku beli yang ni 199. Sekarang ni brand ni maksudnya dia punya yang the latest formula dia is 215. Actually aku planning pun nak beli yang ni, tapi aku rasa macam I want to try the different one. Nak tengok mana lagi best. Mana kau pakai benda ni dah sedap. Lepas tu kau dah tak pandang foundation. Lepas tu sekarang kau tergigit nak beli foundation balik. So foundation ini pakai banyak macam mana pun tak habis lagi. Aku baru perasan tulisan beauty tu dah sedihnya. Ini Kumi, Sakura. Ini Kumi. Nampak tak kita bully diorang apa? Kumi! Hey! Sebablah Kumi ni merah kan? Alah, Sakumi merah. B tak kena. Hari ni B-nya turn. Mata dia besar gila. Marah dia. Dia takut. Kuminya bulu kan tak tebal, jadi nampak. B-nya bulu kan tebal, jadi bila pakaikan tu dia tak nampak sangat. Dia depan tak nampak, belakang baru nampak. Stres. Budak-budak diorang ni kena bully. Asu. Besok kalau Jing ada kan? Besok Jeng kita pakai colour biru. Passenger hitam tak nampak. Kalau Jeng ada kita tu
Sino kita pakai color purple. Kuning lah. Boleh juga. Haha. Semua kena bully dengan Ashu. Haha. Semua kena bully. Kita pun sama. Masalahnya Kumi dari jauh nampak. Sakura tak nampak. Kera. Don't make me. I bully you. Cute lah bila jongkong dia ni. So, Lawanlah dia bunyi rantai. Korang semua tak pernah pakai rantai. Bila kena bully. Bau Sakura dia kata. Best. Hujan-hujan kita makan ni.